Antara petanda yang menunjukkan engkau makin sembuh. Yang pertama, engkau dah tak kejar orang. Kau dah stop seek for other people's validation. Kau dah tak perlukan orang punya pujian untuk menunjukkan yang kau wujud. Sebab kau sedar, ketenangan tu tak perlukan permission. Yang kedua, engkau berhenti buktikan nilai engkau. Kau dah tak menunjuk ke orang lain. Engkau dah stop buktikan yang kau pun layak dicintai, engkau pun layak disayangi, engkau pun layak dihormati. Kau dah stop buat benda-benda gitu. Sebab kau tahu, engkau adalah engkau, walaupun tanpa sokongan, tanpa sorakan. Engkau adalah engkau. Yang ketiga, engkau dah terbiasa disalah erti. Kau dah tak kisah kalau orang salah faham dekat diri engkau. Sebab kau tahu, nilai diri engkau, value diri engkau, harga diri engkau je yang tahu. Dan yang terakhir, kau senang cut off orang. Kau senang walk away. Kau nampak di someone tu toxic, bawa negative vibe, negative circle, negative environment, kau terus walk away. Kau terus gerak. Tak perlu nak fikir banyak, tak perlu nak fikir rasa bersalah ke apa. Kau terus gerak. Semuanya untuk menjaga ketenangan hati dan akal fikiran kau. Jadi itulah 4 petanda yang menunjukkan engkau makin sembuh. Aku dah pesan.